Kisah ni bermula pada hari Isnin 20 Julai 2015 dekat satu kampung bernama Sungai Dau, kawasan Rengat Barat, Indragiri, Hulu. Azharuddin kerja sebagai pegawai sambilan dekat pejabat daerah. Masa tu dia tengah beraya dekat salah seorang rumah kawan dia bernama Komarudin. Orang kampung biasa panggil Komarudin ni atas bengkel je. Lebih kurang pukul 4 petang, Azharuddin minta diri kejap nak ke tandas belakang rumah. Katanya nak buang air kecil. Belakang rumah tu memang sunyi lah, batas kebun getah dengan hutan belukar yang tebal. Tapi lepas tu Azharuddin langsung tak balik. Atan dah mula rasa tak sedap hati sebab dah lebih sejam setengah tunggu Azharuddin ni tak muncul-muncul. Motor Azhar ni masih elok terparking dekat depan rumah, tapi orangnya hilang macam tu je. Atan pun mulalah cari. Dia panggil Azhar sambil perhati ke arah hutan, tapi tetap tak ada jawapan. Dia try call phone si Azhar ni, talian mati. Waktu tu baru dia rasa dah lain macam. Orang kampung yang dengar cerita ni mula syak lah, si Azhar ni bukan setakat sesat, tapi mungkin disorokkan makhluk halus yang jaga hutan tu. Lepas berita Azhar hilang tersebar, suasana kampung terus jadi kecoh. Orang kampung dengan pihak polis terus lancarkan operasi besar-besaran. Siang malam diorang cari. Laporan rasmi dibuat dekat Balai Polis Rengat Barat hari yang sama. Dari situlah bermula misi pencarian yang penuh misteri. 20 Julai 2015, hari pertama tu. Malam tu juga, lepas polis dapat laporan, satu pasukan polis dengan puluhan orang kampung masuk ke kebun getah, redah hutan belukar. Atan dengan saksi yang lain dipanggil bagi keterangan, tapi masih tak ada satu pun petunjuk ke mana Azhar ni pergi. Memang langsung tak dapat dikesan. 21 Julai, hari kedua, operasi diteruskan. Kali ni skala lagi besar. Kawasan pencarian dibesarkan sampai 1 kilometer ke dalam hutan. Beratus orang kampung dengan sukarelawan turun pandang. Masalahnya hutan tu tebal sangat, berseligat, susah nak redah. Dah lebih 24 jam, bayang Azhar pun tak nampak. Masa ni keluarga Azhar bukan harap bantuan fizikal je, diorang mula ikhtiar cara spiritual juga. Panggil Tok Bomoh, panggil orang pandai kampung, minta tengokkan dari sudut gaib pula. Dekat tempat tu, bila ada orang hilang macam ni, ramai percaya bukan kejadian biasa. Mungkin ada kena-mengena dengan alam gaib. Harapannya satu je, nak Azhar ni balik dengan selamat. Hari ketiga, polis bawa unit anjing pengesan dari ibu pejabat polis Riau. Tapi pelik, anjing langsung tak jumpa apa-apa jejak. Tak ada kesan bau, tak ada kesan laluan. Biasanya kalau orang hilang ada bau dan tanda kan, tapi kali ni kosong. Orang kampung makin yakin Azhar bukan sesat biasa, dia dah masuk ke alam lain. Hari keempat, pencarian dah masuk fasa yang genting. Semua orang termasuk keluarga, polis, jiran kampung berdoa minta petunjuk, dan malam tu sesuatu berlaku. Khamis malam 23 Julai 2015, lebih kurang pukul 11.15 malam, tiba-tiba Azhar muncul. Dia keluar dari arah hutan belukar hujung kampung. Jalan tu huyung hayang, badan menggigil dengan muka yang pucat. Kebetulan masa tu ada seorang penduduk kampung bernama Bujang. Bujang ni memang salah seorang dalam tim pencarian. Dia yang nampak Azhar jalan keluar daripada hutan tu. Keadaan Azhar masa tu memang teruk, lemah longlai, basah kuyup, lapar sampai tak larat nak berdiri. Azhar terus minta makanan. Bujang terkejut besar. Bayangkan lelaki yang hilang 3 hari tiba-tiba muncul depan rumah dalam keadaan macam tu. Cepat-cepat Bujang bagi tahu orang kampung dengan keluarga si Azhar ni. Satu kampung rasa bersyukur Azhar akhirnya dijumpai semula. Walaupun keadaan dia lemah, tapi yang penting dia selamat. Lepas 77 jam hilang tanpa jejak, akhirnya Azhar balik ke dunia nyata. Azhar terus dibawa balik ke rumah mak ayah dia untuk berehat dengan dipulihkanlah sekali. Keadaan Azhar memang sedih sangat. Fizikal dia sangat lemah, dehidrasi, kebuluran, tapi yang paling ketara, mental dia terganggu. Azhar tak bercakap langsung. Dia duduk diam je, pandangannya kosong, macam fikiran dia masih jauh entah ke mana.